trading ni scam. Aku buy profit, bila news loss pula. Macam brother ni cakap. Sebenarnya kan, bila kita trade, masalah dia bukan pada dekat market. Masalah pada diri korang sendiri. Bila korang trade sebenarnya, korang kena tahu waktu apa korang nak trade. Bukan salah news, bukan salah liquidity, bukan salah broker. Kalau korang asyik blame benda-benda yang merepek macam gini, sampai bila korang nak konsisten? Korang kena tahu waktu yang korang nak trade tu ada tak news, ada tak setup. Dan kadang-kadang bila dah profit, korang tak reti nak stop. Masalah trader sekarang ni, dia tak pandai nak stop. Itu sebenarnya punca dia. Lepas tu bila dah loss balik, bila tak profit, dia salahkan market, dia salahkan market. Lagi kejam, dia salahkan broker. Dia cakap broker tu scam dia, broker tu manipulate dia. Alahai brother ni, sebenarnya broker pun tak nak scam kau. Berapalah sangat modal yang kau pump dekat dalam broker tu kan. Kalau bilis-bilis ni broker tak pandang. Tapi apa-apa pun, kalau kita nak buat dalam trading ni, disiplin kena datang dulu. Pastikan ada setup, pastikan kita tak trade waktu news, dan kita tahu apa yang kita buat. Okay?